Nak tahu tak macam mana lazatnya rasanya iman? Ini saya bacakan satu hadis daripada kitab Muntakab Hadis dalam bab kalimah thayyibah iman daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu meriwayatkan beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelazatan iman pasti dapat dirasa oleh sesiapa yang redha bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Hadis riwayat Muslim. Keterangan maksudnya ialah sesiapa yang dapat menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat beramal dengan agama Islam, dapat taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta cinta kepada Allah dan Rasul dan Islam, pasti dapat merasai kelazatan iman. Jadi kita kena doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ni diberi kelazatan iman ni insya-Allah, seronok ni. Jadi bila kita buat lakukan amalan-amalan agama ni, kita jadi ketagih dengan amalan-amalan agama ni. Bila tak buat rasa macam berat, dia tak seronok je insya-Allah ya. Apa-apa pun doakan saya, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar hadis mencuci hati.